Okay, lepas makan kita kena kemas cantik-cantik. Nak makan mana, Minda? Kita makan dekat ni. Tulang dan kopi. Dekat apa? Masa pertama-tama saya lagi sekarang. Namanya potato durian. Yo, mantap bos. Sibuk mencari makan. Kelaparan Kelaparan orang sebelah kelaparan. Jangan kacau. Yo, mantap. Okey, kita nak tunjuk menu yang ada kat dalam ni. Harga dia boleh dikatakan sangat-sangat berpatutan. Bolehlah korang nak bawa family ke, ataupun korang nak berdating ke. Sangat-sangat dialu-alukan korang datang makan dekat sini. Semua sedap guys. Semua sedap, insya-Allah tidak akan mengecewakan anda semua. Okay, lepas makan kita kena kemas cantik-cantik. Mudahkan urusan semua orang. Tapi kat sana kita ada. Ya, ini belum settle. Tapi nampak dah bersih jugalah. Alhamdulillah. Pencuci mulut pula. Macam mana mau urus macam ni? Aduhai. Tak tahu. Aduhai. Ini sebabkan kita tunggu adik kita yang handsome tu. Okey. Ini kek apa? Ini kek pandan apa tadi? Ini bukan gula Melaka. Pandan gula Melaka. Pandan gula Melaka. Ini biskop. Red Red velvet. Okey, jumpa makan. Jom makan. Ini dia macam mana nak kurus. Kita nak kurus, saya nak buang dah kecil. Tapi tengok. Tiga tau. Memang ada. Habis sambil makan. Yelah betul lah, kita nak makan dia kurus lah ya. Habis sambil. Kenapa yang agaknya? Dia cakap tadi order satu dia tapi dapat yang biskop tu sedap. Dia lagi tiga. Dia kata nak lizard tak? Dia satu sekali. Tiga Depan dia tu. nak satu dapat tiga. Walaupun dia budak-budak dia tiga tau. Dah makan tiga-tiga. Yang ini Okey. Ini Oh, you boleh baca. kurang. Dia kena tunggu sejuk. Kena tunggu je cair sikit. Barulah okey. Ini sedap. Pandan ni sedap weh. Okey, yang seorang baru sampai. Kita tengok sikit. Busy memilih menu. Kita semua dah habis. Dia baru pilih menu. Snap it like a Polaroid. Hold
makan Mengantuk. makan RM1,000. Keletihan RM1,000. Betapa indahnya dunia terasa bila kau ada di sisiku. Alangkah syahdunya seakan terasa bagaikan ku di alam surga. Cari baju. Cari baju ke? Dagingnya banyak. Biarkan waktu berhenti sejenak, menghapus bising dunia yang sesak. Tarik nafasmu, pejamkan mata, dengarkan nada yang kini menyapa. Bawa aku pergi menyusuri malam di atas roda waktu yang kian menyelam. Okay, dua-dua side lah kita buat. Kan? Yang Kak ni punya. Ni kan? Oh ni dia punya ni. Ni coklat tadi macam mana dah try dah? Oh, elok. Tadi kita cari baju kita tak rakam. Adulah, aku rakam tapi manjang. Okay guys, kita dah pergi kerja lagi, kita nak pergi umrah ya kan? Ada tidur kan? Ya, kita memilih telekung je you guys. Tapi tak payah try. Macam-macam ada kalanya. Cantik-cantik. Ambil. Yang mana? Yang tadi tu yang mana? Yang tadi yang kata cantik tu. Ambil colour nude tu. Kakak, saya coklat ni. Jadi. Sebab warna ni Tak lagi sekali bagi saya boleh. Yang hijau Saya coklat ni. Sekejap kita ya. Saya hitam dan coklat. Kak ni, aku. Hai. Mencari telekung. Dua-dua dah. apa dia? Kelang. Cantik lah. Cantik ya. Sebab dia melekat. dia melekat terus. Boleh cakap. Love. Tengok muka kecil pun dia tak campak cantik. Memang love. Perlahan lah dia. Ni boleh korang jual. Ya, betul. Modelnya cantik tu tak dapat. Oh, cantik sangat. Dia ni memang cantik. Mada kayak gitu kamu kat dalam. Tadi kita cari baju kita tak rakam pun. Adulah aku nak terima. Oh, ya Okay ke? guys, kita nak pergi kerja lagi, kita nak pergi umrah ya kan? Wah. Oh guys, I rasa yang tadi cantik ya macam Mada. Yang mana? Yang tadi tu yang mana? Yang tadi yang dia kata cantik tu. Ha. Tu yang first kali biru tu. Yang pakai biru. Warna yang Tak cantik. ha. Sebab warna ni kena tengok muka juga. Yang hijau tu saya tak nak. Dia Jom tengok Sarah pakai. Tengok Sarah pakai. Hitam dan coklat. Kak ni. Hai. Cari telekung. Dua-dua dah. Ada ha? Apa dia? kelau. Cantik lah. Cantik ya. Sebab dia melekat kat Dia muka. melekat terus. Tu dia cakap. Tengok muka kecil pun dia tak campak cantik. Perlahan lah dia. Ni boleh korang jual. Ya, betul tu. Modelnya cantik tu tak dapat. Oh, cantik sangat. Ini memang cantik. Mada kayak gitu. Mana sudah kaya? Tukar cara jalan lah. Sini. Wow, alhamdulillah. Masuk jual ya. Dah lama dah kat kerja sini. Lama dah. Dia duduk situ dengan beg Dia dekat video dia belilah sayang, bukan Ya, bukan dia jual, dia beli. dah cukup dah. Kena uli. Okey. Kasih kat jual dia Ya, Terima kasih sebab okey. dia bawa saudara mara datang sini. Okey. Kita lagi. Ya. Dia seorang lagi belum? Ya. Senyum sikit, senyum sikit, Jangan sedih lama-lama. senyum sikit, senyum sikit. Hari esok masih ada. Senyum sikit, senyum sikit. Buang semua duka lara. Senyum sikit, senyum sikit. Kita happy sama-sama. Ya, bangun pagi buka mata, syukur masih ada. Walau semalam penuh cerita yang terluka, tak semua yang kita nak akan jadi nyata. Tapi hidup tetap berjalan tanpa menunggu kita. Kadang hujan